Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Datuk. Perkongsian info dan perkembangan artis dalam dunia hiburan di Malaysia. Disebabkan demam GV musim ke-12 sedang melanda, jadi apa kata dalam episod yang ke-83 kali ini, jom Mr. akan tribute kembali antara bekas penyanyi program Gegar Vaganza dari musim pertama yang sudah pergi menghadap ilahi. Mungkin ada yang sudah lupa akan penyanyi ini sudah tiada. Bekas anggota kumpulan rap One Nation MCs, Jojo atau nama sebenarnya Noh Hassan Balas, meninggal dunia selepas rebah di Masjid Jamik Sri Petaling, Kuala Lumpur ketika mengikuti program Istimewa Dakwah pada 26 Januari 2025. Arwah berada di Masjid Sri Petaling sebab ada perjumpaan bersama kumpulan tabligh. Ketika majlis itu hampir selesai dan hadirin sedang berdoa, beliau tiba-tiba rebah. Menurut pendakwah Maulana Helmi, arwah sebelum itu sempat keluar berdakwah selama 40 hari sebelum mengikuti program Istimewa Dakwah di masjid berkenaan. Allahyarham juga adalah Bilal di Masjid Hanafi di Taiping, Perak. Kalau tak ada program agama disertainya di mana-mana, arwah adalah seorang Bilal masjid. Untuk rekod, arwah pernah menyertai program Gegar Vaganza musim ke-6 pada tahun 2019 bersama kumpulan One Nation MCs dan berjaya menduduki tempat kelima. Allahyarham meninggal dunia di usia 50 tahun dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Jalil, kira-kira jam 6.45 petang. Penyanyi rap yang juga anggota kumpulan Nico G, Nico meninggal dunia dalam tidur di Kampung Baru, Kuala Lumpur sekitar pukul 11 malam pada 4 April 2025. Kematian Allahyarham Nico atau nama sebenarnya, Abdul Fashah Abdul Aziz disahkan oleh bekas pengurusnya, Ayub Abdul Majid yang mendapat panggilan kira-kira jam 11.15 malam memberitahu arwah sudah meninggal dunia. Sebelum itu arwah sempat singgah ke rumah rakannya di Kampung Baru selepas bekerja sebagai pemandu Grab untuk berehat sekejap. Sudah menjadi kebiasaan, arwah akan singgah ke Kampung Baru, walaupun tinggal di Ceras. Bagaimanapun, arwah sudah tidak bergerak ketika rakan cuba mengejutkannya. Allahyarham dilaporkan meninggal dunia berikutan penyakit jantung hipertensi. Nico G pernah terpilih sebagai peserta Gegar Vaganza musim ke-8 pada tahun 2021 tetapi hanya bertahan sampai minggu ketiga sebelum tersingkir. Allahyarham meninggal dunia di usia 52 tahun dan jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang selepas Zuhur. Anggota kumpulan Indigo, BAD, atau nama sebenarnya Badrul Izhan Yop Abdullah meninggal dunia pada kira-kira jam 7 malam di tempat kerjanya di Ampang, Selangor. Menurut rakan sekerjanya, arwah dikatakan mengalami hipogliksemia atau kekurangan gula dalam darah. Sebelum daripada itu, arwah mengalami muntah-muntah sebelum tidak sedarkan diri. Arwah juga tidak memberikan sebarang respon ketika rakan-rakan lain cuba menyelamatkannya sementara menanti ketibaan ambulans. Ketika pasukan paramedik tiba, jururawat memeriksanya memaklumkan yang arwah sudah tiada. BAD juga pernah menyertai Gegar Vaganza musim ke-7 tahun 2020 bersama ahli kumpulan Indigo sebelum tersingkir di minggu ke-4. Arwah BAD yang berusia 48 tahun telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kota Damansara pada hari Jumaat 27 Oktober 2023, jam 2.50 petang. Bekas vokalis kumpulan Jimbada, Tia atau nama sebenarnya Syamsul Bakhtiar bin Zakaria disahkan meninggal dunia di Hospital Shah Alam jam 9.17 malam pada 8 November 2023. Arwah disahkan meninggal dunia kerana penyakit kanser hati tahap 4. Sebelum itu, isterinya Suzan Ahmad yang juga bekas wartawan akhbar melancarkan tabung bagi mengutip derma untuk menjalani pembedahan pemindahan hati di Hospital Medanta, New Delhi, India. Namun hasrat itu tidak kesampaian apabila arwah dijemput pulang ke negeri abadi lebih awal dari perancangan.
Pemergian arwah sangat mengejut dan keadaannya juga agak lemah. Arwah pernah menyertai gegar Vaganza musim keempat tahun 2017 dan berjaya menduduki tempat ke-6 dalam pertandingan realiti tersebut. Allahyarham meninggal dunia pada usia 53 tahun dan jenazahnya selamat dikebumikan kira-kira jam 10.03 pagi di tanah perkuburan Masjid Kota Raja, Klang. Penyanyi, pelakon dan pengacara Adibah Noor menghembuskan nafas terakhir di Hospital Drink Eagles, Kuala Lumpur dipercayai akibat penyakit kanser ovari tahap 4. Jam 7.30 malam pada tanggal 18 Jun 2022. Sebelum itu, namanya pernah menjadi tajuk utama portal hiburan setelah tersebar gambar terbarunya yang kelihatan jelas mengalami penurunan berat badan. Namun, dalam temu bual bersama wartawan, arwah hanya memberitahu perubahan ketara berkenaan adalah disebabkan amalan pemakanannya, iaitu dengan memilih diet yang lebih sihat semenjak bulan Ramadan sebelum itu. Menurut rakan artis lain yang lebih mengenali arwah, mereka memaklumkan terpaksa menghormati permintaan arwah untuk tidak mendedahkan keadaan kesihatannya. Arwah juga pernah menyertai program Gegar Vaganza musim ke-8 tahun 2021 dan berjaya menduduki tempat ke-4 dalam program tersebut. Jenazah Allahyarham Adibah Noor dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam AU2, Taman Keramat, Kuala Lumpur pada 19 Jun 2022, kira-kira jam 11.30 pagi di usianya yang ke-52 tahun. Penyanyi Siti Sarah Raisuddin dilaporkan meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Ceras pada jam 5.13 pagi tanggal 9 Ogos 2021. Perkara itu disahkan oleh suaminya yang juga pelawak Syuib sepatu menerusi laman sosial Instagramnya. Arwah yang hamil 7 bulan sebelum itu dimasukkan ke hospital berkenaan selepas mengalami batuk yang teruk dan kekurangan oksigen dalam badan disebabkan oleh virus itu. Selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU, keadaan kesihatannya mula merosot dan terpaksa menjalani pembedahan untuk mengeluarkan anaknya yang keempat. Arwah Siti Sarah pernah menyertai Gegar Vaganza musim ketiga pada tahun 2016 dan bergelar naik juara untuk musim tersebut. Jenazah Allahyarham Siti Sarah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Sungai Pusu, Gombak pada jam 1.20 tengah hari di usianya yang ke-36 tahun. Penyanyi Jimmy dari kumpulan popular 90-an Screen meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang pada jam 2.30 pagi pada tanggal 10 Disember 2021 akibat masalah buah pinggangnya yang bocor. Menurut anak Allahyarham, bapanya kurang sihat dan hilang selera makan beberapa hari sebelum itu. Allahyarham juga pengsan di rumah akibat kekurangan darah sebelum keluarga menghubungi ambulans. Semasa dirawat di hospital, keadaan arwah stabil dan mereka sempat juga membuat panggilan video. Bagaimanapun, dalam jam 1.30 pagi, doktor menghubungi anaknya memaklumkan yang arwah sedang kritikal sebelum menghembuskan nafasnya terakhir. Allahyarham pernah menyertai program realiti Gegar Vaganza musim ketiga pada tahun 2016 dan berjaya menduduki tempat ke-6 dalam rancangan realiti tersebut. Allahyarham Jimmy Screen selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Medan Sijangkang kira-kira pukul 10.30 pagi Jumaat di usianya yang ke-50 tahun. Penyanyi Maya Matahari atau nama sebenarnya Mayananiza Rusli dilaporkan meninggal dunia dipercayai akibat kanser tisu pada jam 4 petang tanggal 18 Mac 2020 ketika dalam perjalanan ke sebuah pusat rawatan di Kepong. Allahyarham pernah menyertai Gegar Vaganza musim ke-5 tahun 2018 dan berjaya meraih tempat ke-5 dalam program tersebut. Difahamkan arwah sudah lama menderita akibat penyakit tersebut sejak memasuki program realiti nyanyian lagi dan arwah juga ada menjalani perubatan hingga ke negara China kira-kira 3 minggu sebelum meninggal dunia. Bagaimanapun, difahamkan bahawa Allahyarham tidak mahu berita penderitaannya itu dihebahkan kepada peminat, media dan masyarakat.
Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Setiajaya, Macap, Johor pada usianya yang ke-43 tahun. Penyanyi Datuk Nasir Wahab menghembuskan nafas terakhir di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, Petaling Jaya pada jam 12.45 tengah malam pada tanggal 5 Disember 2019. Menurut pembantu peribadinya memberitahu, Allahyarham pergi dalam keadaan menejut selepas muntah darah kira-kira jam 12.30 tengah malam berkenaan. Arwah juga ada menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri pada Julai tahun 2018. Selepas itu, arwah melakukan rawatan lanjutan seperti radioterapi dan kemoterapi. Doktor meminta arwah menjalani rawatan menambah darah kerana beliau nampak terlalu pucat. Ketika sedang berehat, arwah meminta untuk mengulur tangan dan belakang badan, tetapi tiba-tiba, dia muntah darah yang banyak. Allahyarham Nasir Wahab pernah menyertai Gegar Vaganza musim kedua tahun 2015 dan menduduki tempat keempat dalam program tersebut. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Batu Belah di Klang pada jam 11.30 pagi ketika berusia 57 tahun. Jadi, buat mereka yang sudah pergi menuju ke negeri abadi, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Semoga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diterima segala amal kebaikan semasa di dunia. Yang tinggal hanya kenangan dan lagu-lagu lama yang akan terus menjadi pengubat rindu buat peminat-peminat. Itu sahaja video dari Mr. Letop kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letop, Komuniti Dunia Hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.